melayang serindit di atas permata, merubah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, yang saya hormati pihak tuan rumah, Tuan Haji Muhammad Nizar bin Yahya dan Dr. Hajah Suzana binti Ahmad. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pijat mati di sarang kerangga, anak murai sahaja berlari, hajat hati sekalian keluarga, hendak meraih Raja Sehari. Tuan dan puan, majlis mengalu-alukan ketibaan masuk ahli keluarga daripada pihak rombongan bertanda. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ada insan yang tidak pernah meminta untuk dikenal, namun jasanya sentiasa terpahat dalam ingatan. Ada insan yang tidak pernah meminta untuk dibalas, namun kasihnya mengiringi setiap langkah kehidupan. Dan pada hari ini yang penuh berbahagia, kita raikan insan-insan yang menjadi permulaan kepada sebuah cerita cinta. Ayahanda dan bunda dari sekecil tapak tangan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dari langkah pertama yang masih bertatih, dipimpin sehingga mampu berdiri dengan kaki sendiri. Indah berseri bunga melor, harum mewangi di atas pada. Kasih ibu tiada terukur, kasih ayah sepanjang usia. Maka dengan penuh rasa hormat, mari sama-sama kita menyambut perarakan masuk ayahanda dan bunda kepada mempelai perempuan, iaitu bersama dengan Encik Zamri bin Kasmin dan Puan Rasidah binti Khalid untuk melangkah dengan penuh kesyukuran. Dan seterusnya bakal diikuti ayahanda dan bunda kepada mempelai lelaki bersama dengan Tuan Haji Muhammad Nizar bin Yahya dan juga Dr. Hajah Suzana binti Ahmad menyusuri perarakan menuju ke singgahsana pelaminan cinta. Sama-sama kita saksikan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Habib Allah salamun alaik. ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sedang hadirin, dengan penuh takzim di bawah limpah rahmat ilahi dan berkat majlis yang mulia ini, kami mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan menyantuni sebuah perjalanan indah, iaitu perjalanan 2 hari yang kini bersatu di dalam sebuah ikatan bernama perkahwinan. Bagaikan bunga tanjung gugur beralun, bagaikan seri cahaya pagi menyimbah laman, sekarang ini sedang kita meraihkan dengan segenap jiwa merpati 2 sejoli di antara Muhammad Ishraf Iman dan Nurul Fatihah di mahligai persandingan. Dalam adat Melayu, langkahnya pengantin melambangkan hajat. Setiap senyuman adalah tandanya syukur, dan bersemayam pengantin di singgahsana sebagai simboliknya permulaan kepada sebuah kehidupan yang baru. Bagi meneruskan atur cara,
ke atas hajat, memohon keberkatan dan keselamatan ke atas pengantin dan juga majlis. Alangkah indahnya, alangkah moleknya kita dahului majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan akan diikuti dengan bacaan doa. Gendang dibalu tangan bertuah, membawa panji keramat suci. Tangan menadah, hati berserah, membawa hasrat ke hadrat ilahi. Murah lagi maha mengasihani. Pada hari yang indah dan penuh keberkatan ini, kami menadah tangan dengan penuh rasa syukur atas nikmat-Mu yang tidak terhitung. Engkau telah mempertemukan hati-hati ini, mengizinkan kami berhimpun dalam sebuah majlis yang mulia bagi menyaksikan terbinanya sebuah ikatan suci. Pada ikatan yang bermakna ini, kami juga berdoa buat kedua-dua ibu bapa mempelai, Tuan Haji Muhammad Niza bin Yahya dan Puan Dr. Hajah Suzana binti Ahmad, serta Tuan Zamri bin Kasmin dan Puan Rasidah binti Khalid. Kerana Engkaulah sahaja ya Allah yang maha mengetahui segala penat lelah, doa yang tidak pernah putus-putus, air mata yang disembunyikan, serta pengorbanan mereka yang telah dicurahkan sejak anak-anak ini dilahirkan sehingga melangkah ke alam rumah tangga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merangkamkan ucapan kita terima kasih sekali lagi buat Tuan Haji Long, Tuan Mastazim bin Long Tuan Kecil di atas kesudian bagi memimpin bacaan doa sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kini tibalah saat yang cukup bermakna, saat yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, detik yang paling dalam maknanya dalam adat dan perwarisan. Kita akan menyaksikan momen yang menyentuh jiwa apabila ayahanda maupun bonda akan menyempurnakan istiadat salam restu ke atas mempelai yang amat dikasihi. Dalam adat Melayu, salam restu ini bukan sekadar menyentuh tangan, malahan dengan doa itu menyambut berkat, mengalirkan doa, memindahkan amanah agar rumah tangga yang dibina oleh pasangan mempelai akan teguh bak gunung, teguh bak pohon merindam. Maka dengan penuh hormat, majlis mempersilakan pasangan mempelai, bangunlah dan turunlah dari tahta mahligai kalian. Bertemulah ayahanda dan juga bonda kalian berdua. Mohonlah restu setulus jiwa. Ciumlah tangan mereka yang telah membesarkan kalian dari tapak kaki sebesar 2 jari sehinggalah ke dewasa ini. Dipersilakan. Anak anda yang tercinta ini, moga-moga rumah tangga yang dibina oleh pasangan mempelai akan menuju ke alam bahagia, ke alam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pertemuan pertama ini Allah Ta'ala akan membuka pintu rezeki mereka berdua seluas lautan. Terbina rumah tangga seindah mahligai, dan semoga rumah tangga pasangan ini sentiasa berada di bawah naungan mawaddah, rahmah dan sakinah. Pepatah Melayu pernah menyebut, yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Moga segala kebaikan akan mendatangi pasangan mempelai yang kita raihkan pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pengantin baru buat Isyrah dan Fatihah.